TH Sharaf Ali Karpet Malaysia terus diberi kepercayaan menggalas amanah projek naik taraf 2.0 hasil kesinambungan wakaf daripada seorang penginfak budiman yang telah menceriakan 5 buah surau pada tahun lepas. Kini sentuhan wakaf itu sampai ke Surau Madrasah Tahfiz Al-Quran At-Tarbiyah Sungai Pulai Benteng di bawah pimpinan pengerusi Surau Ustaz Anwar atas cadangan Ketua Kampung Tok Ayub. Untuk rumah Allah ini kami tidak memilih yang biasa. Kami bawakan karpet Al-Salam warna julfa green, simbol ketenangan, kesucian dan kekhusyukan dipadankan dengan span 7 mm menjadikan kelembutan yang dirasai setiap kali dahi menyentuh lantai. Ini bukan sekadar karpet, ini adalah pelaburan keselesaan untuk ribuan sujud setiap hari untuk bertahun-tahun akan datang. Material heavy duty memastikan ketahanan jangka panjang walaupun kapasiti jemaah tinggi. Rekaan saf yang tepat membantu jemaah lebih tersusun, lebih rapat, lebih khusyuk. Pemasangan kami dilakukan dengan teliti, rata dan tepat ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda memberi sumbangan menginfakkan kapet kepada Surau Madrasah Tahfiz Al-Quran At-Tarbiyah Islamiah di Sungai Pulai. Semoga Allah memberi ganjaran pahala kepada anda dan juga kepada almarhum Haji Ahmad dan juga Hajah Habibah. Semoga kebaikan semua datang kepada Allah, kepada anda, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Abbas Izzi kerana telah memasangkan kapet dengan keadaan yang sangat baiklah. Kemas, teliti kerjanya. Semoga dipermudahkan juga urusan dia untuk mendapat job yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan atau surau, jika anda ingin menaik taraf masjid atau menyertai wakaf berterusan, hubungi TH Sharaf Ali Karpet Malaysia di 0166607786 kerana setiap sujud layak yang terbaik. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.